Info kau tengok ni. Dah salah parking. Memang Cina tu salah main langgar. Situ bukan tempat parking. Dua-dua salah. Betul tak? Dua-dua salah. Tak macam mana? Dua-dua salah. Sekarang dia tahu dia salah. Nasib lah. Dua-dua kena. So korang nampak kat situ kan, mana yang salah, mana yang betul. Tapi aku tengok kat situ dua-dua salah. Tapi tengok kat dalam komen ada yang kata Cina tu buat laju. Ada yang kata macam itu, macam-macam lah. Tapi perempuan tu pun satu. Tempat situ bukan tempat parking tau sebenarnya kan. Tapi tak tahulah macam mana lah kes ni. Situ bukan tempat parking tau sebenarnya tu. Dah dia menjerit. Benda nak jadi. Macam mana lah kan. Redor je lah je. So lepas ni berhati-hati nak parking kat mana, tempat selamat ke tidak kan. So itu rasa claim sendiri-sendiri lah tu kan. Okay. So lepas ni berhati-hati di jalan raya. Okay, tengok alert kiri kanan atas bawah. Okay.